stop bullying your client. Okay, stop bully. Kalau you nak oh my god, Malaysia mentality ni. Sikit-sikit nak lawyer, sikit-sikit nak saman, sikit-sikit nak saman. Nak saman apa? Setakat kan krip. Binti Syahari, saya panggil Zazah lah daripada starting krip lah. Saya mohon maaf lah kepada kita apa yang dah saya buat kesalahan sebelum ni. Untuk penjelasan semuanya, saya minta maaf banyak-banyak lah. Ujung rambut hingga ujung kaki lah. Saya pun tak sangka benda ni akan jadi macam ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Minta maaf sangat-sangat itu. Saya tak sengaja minta. Tak sengaja pun nak buruk-burukkan nak masyarakat. Kamu panggil dah. Dan takkan mengulang ke akan berulang? Dan takkan berulang lagi apa yang sebelum kesilapan sebelum ni lah. Perlu kita up di media sosial untuk burukkan lagi company orang, sebab di bawah company saya ada banyak isi perut yang saya kena isi. Sekali lagi kita kata tak sedap kau, sedap kau.